Hey, what's up guys, welcome back to my channel. And hari ni kita nak main game Grow a Garden guys. Bukan yang pertama tapi yang kedua guys. Sebab apa? Sebab aku nampak game ni lagi banyak dia punya player daripada Grow a Garden yang first. Jadi kita akan cuba main game ni hari ni, okay? So tanpa membuang masa lagi, let's go. Okay guys, kita kena pergi beli seeds. Okay guys, here are the seeds that are in stock. Oh, dia suruh kita beli carrot. Oh, carrot $1. Okay. Oh, dia macam lebih kurang Grow a Garden first tu lah kan. Weh, ni apa? Oh, ni apa ni? Oh, deer, rusa guys. Kecil betul rusa ni. Oh, maksudnya dia ada rusa lah. Maksudnya kan kalau Grow Garden yang dulu kan kita kena apa nama orang kata, okay, kita farm sini dulu. Kita letak kat sini. Pom. Okay, back to apa yang aku cakap tadi. Kalau game Grow a Garden yang pertama kan dia orang kena pecahkan telur kan. Tapi game kali ni dia orang jadi macam tu lah. Dia berkeliaran. Oh, boleh harvest. Oh, kita dapat badge guys. Okay, malas nak baca. Okay, kita pergi sell carrot kita ni. Kali sprint ke? Game ni lambat lah jalan. Sell inventory. Okay, let me get your payment. Okay guys, kita dapat 5 apa tu? 5 pound tak tahulah. Okay, kita pergi beli. Okay, kita beli lagi. Kalau ni ada, ni $10. Maksudnya kita kena beli ni 5 lah guys. Beli 5, kita tanam. Oh, dah habis stok. Dapat 3 je guys. Okay, kita pergi tanam guys. Oh, kita boleh teleport je guys. Alah, kenapa nak susah-susah? Okay, 1 2 3. Okay, kita dah tanam 3 carrot. Uish, cepatnya. Besar ni. Besar. Oh, ni. Okay, kita ambil. Okay, kita pergi sell. Okay, nah bos, saya jual. Sell inventory. Okay, kita sell semua lah. Kita dapat 52 coin 52 coin. Okay, kita beli lagi. Oh, kita boleh beli blueberry lah guys. Oh, tulip. Kita beli tulip lah guys. Kita beli tulip 1. Kita beli strawberry 1. Okay, kita pergi garden kita balik. Kita tanam. Oh, ni apa? Common seed pack. Oh, okay. Tengok kita dapat apa guys. Okay. Apa ni? Corn. Oh, kita dapat corn guys. Kita dapat jagung guys. Tanam jagung sini. Tulip dekat sini. Strawberry dekat sini. Alright, nice. Tengok dia tumbuh. Wih, mak besarnya. Besarnya weh. Cantik dia tumbuh pun. Oh, weh. Tingginya weh. Weh, tingginya. Tak apa. Tumbuh tinggi lagi. Weh. Aku rasa memang dia tumbuh lagi tinggi lah guys. Sebab 25 second maksudnya lagi tinggi lah boleh tumbuh kan. Ni 5 feet. Oh, pokok strawberry ni ada keluar buah lah kan. Bukannya kita kena harvest. Okay, kita harvest ni. Tengok. Wah, tinggi weh pokok jagung kita weh. Alamak. Okay. Weh, tinggi pokok jagung kita. 24 feet 24 feet. Berapa tinggi ni? Berapa sentimeter? Berapa meter ni? Oh, dah kita dah dapat strawberry. Wow, tengok dia punya texture weh, sebiji macam apa nama strawberry dekat Cameron Highland tu kan. Wish. Kita bagi harvest, kita jual. Aku nak buat garden yang paling besar guys. Buat garden yang memang korang tak pernah nampak lah kan jalan cerita. Okay, kita sell. Okay, sell. Apa ni? Aku nak beli satu haiwan lah guys. Sell semua. Okay, kita tengok berapa kita dapat. 413 coin guys. Sekarang ni kita ada total of 415 coin. Okay.
Aku nak beli haiwan tau. Jadi duit aku tak cukup. Jadi kita kena kumpul duit lah ni. Okay, kita nak beli. Kita ada 400, kita beli apple lah guys. Let's go guys, kita beli apple. Kita ada apa yang paling hebat? Dragon Breath. Wow, kita ada ni lah guys. Dragon Breath, nafas naga guys. Wush. Kita pergi garden balik. Kita nak tanam pokok apple kita ni. Pokok apple kita jauh-jauh sikit lah kan. Tengok berapa lama. Tak tumbuh pun. Jangan halang cahaya matahari. Kan pokok kan, tumbuhan kan memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Dah hilang. Kenapa ni? Ada matahari lah kat atas ni guys. Apa maksud matahari ni? Matahari ni untuk apa? Okay guys, kita jual lagi. Bom. Sell dulu. Cik, saya nak jual 4 strawberry cik. Weh. Kenapa ni? Ada apa? Ada apa ni? Apa ni? Rainbow, bulan rainbow. Tak tahulah kat atas ni macam bulan rainbow guys. Tengok bulan rainbow. Maksudnya nanti mungkin kita akan dapat buah warna rainbow lah guys. Saya rasa. Tak ada pun. Pokok apple kita. Besarnya. Besarnya pokok apple kita 30 kaki. Ni 24 kaki. Tingginya. Kita harvest lagi. Macam mana nak ambil buah apple tu? Tengok apple dia. Tengok apple dia guys. Apple bulat Dia jarang tau Apple bulat. Macam mana nak petik ni? Macam mana petik? Tak ada petik pun. Boleh masak lagi lah guys. Tengok dia macam warna merah gelap. Kalau ni warna merah terang kan. Kita boleh ambil itulah. Ambil ni. Ambil ni. Ni warna hijau guys. Dah boleh harvest dah. Alright. Mana pokok pun berbeza Kali ambil lagi. Jom guys, kita pergi jual lagi. Kita nak jual semua yang kita ada. Tengok berapa duit kita dapat. 539 coin guys. Sekarang kita ada 733 coin. Okay. Kita ini ada gears. Kita tengok gears kita beli apa guys kalau gears. Aku boleh beli watering can 2000. Aku tak cukup duit lah guys. Aku 700 je. Ni prop. Macam decoration macam tu lah kan. 60,000. Hebat. Ni guild ni untuk apa? Tak payahlah. Kita nak sell pula. Nak beli seed guys. Nak beli tomato ke? Kita nak beli ni lah. Kita nak beli semua no stock je. Tak ada stock semua. Yang paling yang ada pun yang ni bambu. Bambu lah bambu. Okay guys, bambu 700 weh. Habis duit aku. Okay, bambu kita tanam kat sini lah guys. Kita tanam dekat tengah-tengah ni guys. Expand plot. Kita boleh expand kita punya plot lah guys. 500 coin. Macam tu lah. Tengok besar lah. Ni pokok bambu. Boleh curi ke? You can only steal at night. Okay, kau boleh curi waktu malam. Tak betul, kita tunggu waktu malam guys. Kita curi guys. Tapi kau jangan tiru ni lah. Okay, dalam real life jangan tiru lah. Tak baik tau. Dalam game tak apa. Okay. Ni blueberry. Ni tomato. Ni jagung. Ni 2 pokok apple. Ni pokok apa? Apple juga. Alright, faham. Okay, garden kita balik. Boleh dah. Boleh panjat. Boleh panjat lah guys pokok bambu ni. Okay, kita sell. Okay, kita tahu berapa harga bambu ni guys. Kita tengok how much is this worth. Okay, tengok berapa. 799 kan. Dia macam untung lah kan. Tadi kita beli 700. Lepas tu kita dapat 99 coin untung lah. Okay, boleh lah. Okay, kita
Kita sell. Let's go. 799 coin kita dapat guys. Sekarang kita ada total of 832 coin. Okay. Kita pergi beli lagi lah ni seed. Okay. Lagu ni copyright ke guys? Rasa macam saya perlu mute lah lagu ni. Lagu lah siapa ni Ni lagu siapa? Mozart tak silap lah. Kita ada 24 second lagi guys untuk restock. Kita tengok, kita tunggu 21 second nanti. Kita pergi garden dulu kita. Ni apa? Build ni untuk apa? Shovel untuk apa? Oh, shovel untuk ni lah. Oh, kita harvest guys. Kita harvest. Okay, apple pula. Sejujurnya macam mana kita nak pokok apple ni Harvest. Okay. Oh, shop dah restock dah. Okay, sabar. Okay. Besarnya apple ni. Aku tak pernah lagi nampak apple berat dia 4 kg besarnya. Okay, pokok strawberry kita ni bambu kita tanam kat sini lah. 1, 2. Okay. Ni kita tanam blueberry dekat sebelah sini lah. Sebelah sini lah Okay, lepas tu kita tanam strawberry dekat sini. 1, 2, 3. Okay. Ni besar. Ni besar. Besar lah juga Besar sikit daripada Wah, ni besar guys, ni besar. Okay, ni besar. Okay, lupa nak tanam lagi satu blueberry seed. Blueberry punya ni bushes pun besar juga So kita tanam kat sini lah, sebelah dia juga. Tanam jarak guys supaya lagi besar dia boleh tumbuh. Harap lah Teori aku. Betul ke tak aku tak tahu. Sekejap. Tak ada dah buah ke? Besar lah strawberry. Strawberry ni besar. Okay, kita petik. Petik lagi. Dah malam. Jujur kita try curi. Still ni lah kan. Boleh curi lah. Jangan. Kita boleh curi. Tapi dalam Grow Garden First tu kita boleh ni kita boleh curi tapi kena bayar. Kita boleh ketuk orang juga malam-malam. Kita boleh curi guys. Kita boleh curi. Tapi tak berani lah nak keluar. Tapi guys, jangan tiru lah. Real life jangan tiru jangan tiru. Diam. Curi. The owner is in. Kalau owner tu dalam garden ni kita tak curi guys. Faham? Tapi kita dapat curi satu tadi. Kita dapat curi bambu dia. Guys, kita dapat curi bambu dia lah guys. Sekejap guys, kita ambil boom. Kita ambil semua. Okay. 4,000 guys. 4,000 bro. Kita ada 4,000. Kita curi habis tadi. 20,000, 10,000. Okay, goal kita dalam video kali ni kita nak beli satu haiwan peliharaan lah guys Kita nak beli satu haiwan peliharaan, okay. Jadi kita kena berusaha keras. Okay guys, kita berusaha keras kita dapat golden lah guys. Kita dapat golden tadi, sabar. Kita dapat golden strawberry. Wah, cantik tu golden strawberry ni. Kau tengok, golden strawberry. Cantik lah. Tengok bersinar. Cantik. Okay, kita petik lagi. Kita jadi kaya. Sell inventory kita. Kita nak beli haiwan yang at least satu haiwan lah kita nak beli. Kita kena invest. Beli bambu. Okay, sebab bambu ni dia keboleh pasaran ni lagi tinggi lah. Kita keboleh pasaran ni lagi tinggi salah tempat.
Kita dapat lagi banyak duit kalau kita jual bambu. Beli semua banyak-banyak. Kita beli semua sampai duit kita habis. Okey, kita beli dah. Tulip lah. Tulip pun sama juga, banyak juga aku tengok. Okey, jom pergi garden kita. Kita ada 6 bambu kita. 1 2 3 4 5 6. Wah, kita ada 6 bambu sekarang guys. Tengok dia orang tumbuh guys, tengok dia tumbuh. Oh, at the same time kita tanamlah tulip ni kan. Okey. Tumbuh besar-besar tumbuh besar-besar. Saya nak jual korang tau. Jadi korang tumbuh dah besar-besar, saya nak jual korang tau. Guys, kalau saya duduk atas ni apa jadi? Okay, harvest. Tulip pun boleh harvest atau tak boleh lagi? Guys. Rainbow strawberry guys. Wah, kita collect ni, kita collect. Jom kita ambil tulip tu. Okey. Tengok berapa harga dia guys. $200 je. Serius ah. Tak apalah kita. Sikit lagi guys, okey. Tapi kita pergi seed tadi, kita ada tak seed yang lain sikit? Nak beli juga. Tengok, dia tak ada stok lah semua guys. Semua tak ada stok tu. Bambu, kita beli bambu lagi guys. Tengok 700 je. 7,000 je duit kita ada guys. Okey, kita tanam bom. At the same time kita collect semua ni. Kita collect semua ni. Alright, kita collect semua ni. Jagung sekali. Ada lagi tak? Oh, ni ada lagi. Okey. Alright. Oh, ni kita ada lagi. Besarnya. Oh, ni dah max lah. Ni ada lagi. Tak, kalau kita duduk atas bambu ni apa jadi? Oh, kita boleh lah duduk atas ni. Wah, untung besar kita hari ni guys. Untung besar. Okey, tengok dapat berapa banyak. 4,000 guys. Tengok, bambu ni keboleh pasaran yang tinggi. Harga dia melonjak naik guys. Harga dia tinggi guys. Nak beli apa kita boleh beli katak. Ada arnab lah. Arnab ni comel lah guys. Nak beli arnab lah. Lagi 8,000 lah kita perlukan untuk beli arnab. Tapi kita grinding lah beli arnab guys. Kita grinding lah beli arnab. Kita pergi seed. Kita beli bambu lagi guys. Tulip beli lagi sampai habis stok. Kita pergi garden kita. Kita letak ni. Bom. Kita tulip pun kita letak 1, 2, 3 macam ni. Ini besar guys. Dulu besar. Untung besar untung besar. Untung besar. Ni besar. Untung besar. Kita untung besar. Untung besar. Aku nak beli arnab lah tak jadi lah beli katak. Geli lah kan katak ni, geli. Serius geli. Geli tu kan katak ni. Tak payah beli katak. Geli lah katak. Korang geli lah. Kalau korang geli kan, cuba komen kat bawah kan. Kalau korang geli lah. Kalau korang tak geli pun komen je kat bawah. Tadi aku bukan main boleh naik tau. Okey. Tak ada buah. Korang tengok tu guys. Tinggi dah nak malam. Tak siapa boleh curi guys. Tak ada siapa boleh curi. Macam biasa guys, kita nak curi orang punya buah. Cepatlah ni habis. 6 saat lagi. Ni pun 10 saat. Semua orang ada dekat base diorang lah. Diorang takut lah. Diorang tu ada base diorang. Jadi saya tak boleh curi apa-apa lah. Baru aku nak curi something tau. Tapi dia tak boleh curi. Ni ambil je lah diorang. Takkan diorang curi strawberry pula. Kalau curi pun aku tak rugi apa lah. Tengok guys. Dah malam guys. Tengok semua dekat diorang punya garden tau. Saya tak kisah sebab aku punya garden tu tak ada apa-apa pun. Korang nak curi apa je.
20. Oh 24,000 guys. Okay, jom beli anak. Halo Arnab. Halo Arnab. Yeay, dapat Arnab. Yeay. Guys, tengok dia comel tu guys. Comel Bunny. Hello Bunny. Oh, you look so cute. Oh, so cute. Tengok dia lompat guys. Comel lah Arnab kita. Yes. Oh, kita boleh expand pula. Alang duit ni kita expand terus lah plot kita guys. Let's go guys. Oh, yes, kita dapat Arnab first pack batch kita dapat first pack guys. First batch kita. First pack kita guys. Comelnya. Tapi Arnab ni boleh buat apa je? Oh, dia ikut kita lah guys. Boleh curi tak guys? Boleh curi tak? Oh, the only India Garden. We can't steal. Okay. Rasa tu je lah kot kan? Tu je lah kan? So guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang enjoy dengan video kali ni, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye bye.